Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Saya kat rumah hari ni. Sekejap, masuk dah. Okey. Dan saya memang ada buat podcast. Podcast kita buat recording lah kan. Pasal ada tetamu dan sebagainya kan. Biasa saya buat live seorang-seorang je. Tapi kalau ada isu-isu hangat, sebab bila kita buat podcast ni kita kena edit ini apa benda semua kan. Tapi so dia lambat sikit, ada lag dalam satu hari lah kan. Isunya hari tu esok kita publish, isunya hari tu hari itu esok kita publish. Tapi kalau ada isu-isu macam ni baru keluar ni tuan-tuan, baru ni tak sampai sejam saya dapat tahu. Ini boleh tunjuk macam ni mana komputer saya ni. Tuan-tuan nampak Presiden UMNO Zaid Hamidi kata PM can sack us if doesn't like us, says Zahid. Maksudnya Presiden UMNO, Pengerusi Barisan Nasional Zaid Hamidi kata sama lah macam saya cakap semalam. Semalam saya cakap apa? Sebab ini bermula daripada Ketua Pemuda Angkatan Muda Harapan siapa entah nama Dempsey tu kan. Budak ni Angkatan Muda Harapan ni dia tak cerdik. Dia tak tahu kadang-kadang budak-budak ni dia main cakap je, betul tak kan? Dia main cakap je, lepas tu dia tak tahu dia punya kesan apa yang dia cakap. Dia nak tunjuk apa? Dia nak tunjuk konon dia abang besar ke, konon dia kuat ke kan. Kadang budak-budak mentah ni macam tu lah, betul kan? Dia main cakap je. So lepas dia cakap macam tu, saya buat kenyataan kemarin ke semalam. Saya cakap apa? Saya kata, engkau Angkatan Muda ke Harapan ke Angkatan Muda Keadilan ke, buat apa suruh orang letak jawatan? Suruh PM pecat je lah. Betul kan? Saya cakap semalam. Itulah jalan yang paling ringkas sekali. Cakap pada PM tu bos kamu. Angkatan Muda Harapan ni kan orang bawah kamu. Siapa nama budak Ketua Pemuda Harapan ni, bawah kamu ada Ketua Pemuda Keadilan, Kamil Munim tu setiausaha politik Anwar Ibrahim. Kau cakap pada Kamil Munim, suruh dia cakap pada bos dia Anwar Ibrahim, suruh pecat aje lah. Menteri-menteri BN ni, apa kau sibuk-sibuk suruh dia letak jawatan? Tu jalan panjang. Sebab kan saya dah cakap sebelum ni, yang kalau orang tu letak jawatan, lepas tu tak terima lah, ngongek-ngongek, main acah-acah je lah, buang masa, betul tak? Sebelum ni kan ada kes di Melaka tu. Siapa Akmal ke kan? Akmal letak jawatan, Rauf tak terima, jadi drama je, betul tak? Drama, buang masa orang je lah ini. So Anwar Ibrahim pun dah kata, jangan suruh letak jawatan. Anwar, kamu ada kuasa. Kalau tak suka dia orang ini bertanding solo pergi berkempen macam ini, kamu pecat je lah, apa ada masalah. Ini Zahid pula, Zahid pun dah cakap. Pertama kali Zahid ikut cakap apa yang dia cakap kan. Zahid cakap benda yang sama yang saya cakap. Zahid cakap PM boleh pecat mereka kalau tak suka. Betul lah tu. Lepas tu Datuk Seri Anwar Ibrahim PH, it goes both way. Dia dua ini sebenarnya. Kamu di Johor pun kamu kutuk-kutuk juga Barisan Nasional. Bukan kamu tak kutuk Barisan Nasional, memanglah orang-orang UMNO Barisan Nasional kutuk kamu. So dua-dua kutuk, sama-sama kutuk. Biasalah tu dalam pilihan raya. Dulu kita orang kan, masa kita dengan Kerajaan Perikatan Nasional kan, masa Barisan Nasional bekerjasama dengan Perikatan Nasional dan kerajaan sebelum PRU 15 kan. Masa tu saya tak ada dalam kerajaan, tapi dalam kerajaan ni geng-geng kan, dengan Perikatan Nasional ni masuk kerajaan. Tapi bila pergi pilihan raya, kita pergi PRN berlawan. Ingat PRN Johor, PRN Melaka. Padahal masa PRN Johor, PRN Melaka tu dalam kerajaan persekutuan sekali, betul tak? Tak ada pula Perdana Menteri ketika itu koyak gambar sampai suruh letak jawatan. Ada bang? Tak ada. Padahal kita bantai dia, teruk juga. Dia bantai kita pun teruk juga kan. Saya tentu pergi PRN Melaka, pergi PRN Johor, pergi balon dia orang ni teruk.
Diorang pun balon saya pun teruk. Apa ada masalah? Tak ada pula dah. Terkoyak gabak suruh sampai orang letak jawatan. Seburuk-buruk Tan Sri Muhyiddin yang kamu kata tu kan, yang kamu kutuk Tan Sri Muhyiddin masa PM kan, masa UMNO jadi PM. Tak ada pula dah masa PRN Melaka tahun 2022 kan. Mereka terkoyak gabak suruh letak jawatan. Engkau orang ni PH ni suka nak kritik orang. Lepas itu bila orang kritik balik telinga nipis. Suruh orang letak jawatan. Konon. So tak payah suruh letak jawatan. Kamu pecat aje lah. Pecat Zahid. Pecat siapa lagi bang? Mak Hassan. Tok Man Hassan pun dah kata. Dia kata kalau ada arahan PM suruh letak jawatan, pecat lah. Dia kata apa ada masalah. Kan ada hujung-hujung. Tak ada dah hujung-hujung. Ni dah tak kisahlah. Kan ada hujung-hujung. Minda setahun cuma masalah macam DAP Melaka nak letak jawatan. Macam DAP Melaka nak letak jawatan. Let's go. Kamu dah hujung-hujung ni. Ini exactly yang saya teka. Saya cakap dulu, ingat tak? Saya kata memang lah dia terpaksa lah kan, tapi dah hujung-hujung. So macam ni lah. Jadi apa yang berlaku hari ni exactly apa yang saya dah cerita 2-3 tahun lepas, tahu tak? So bila hujung-hujung macam ni orang dah tak kisah dah Anwar Ibrahim. Dia nak letak jawatan ke apa ke benda, dah hujung-hujung lagi sikit hari lagi nak biar you kan. So begitu. So sebab itu Datuk Seri Anwar, nombor satu, kalau kamu tak boleh nak terima sangat bila diorang ni pergi berkempen bantai kamu kan, pecat je lah, apa ada masalah. Senang berubah. So itu cadangan saya yang paling awal. Kan saya dah cakap banyak cadangan saya ni lala jadi, itulah jadinya. So sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim, kamu nak koyak gabak, awak nak koyak gabak dengan budak-budak tak bagi diorang berkempen ke apa, itu tak boleh. Sebab dulu masa kita PRN Johor, PRN Melaka tahun 2022, kita lawan, tak ada pula koyak pula macam ni. Tapi kalau hati tisu koyak gabak yang tak boleh terima macam ini, pecat je semua Anwar Ibrahim. Apa ada masalah? Lagipun kamu ada 148 dan 150 ahli parlimen. Pecat ahli parlimen Barisan Nasional 30 orang ni, ada lagi 120 tak jatuh kerajaan. Apa ada hal kan? Saya dah cakap lama dah benda ni. Tak cukup. Ke tak cukup ni kan, tak cukup berani kan. Tak cukup berani kan. Ke tak cukup berani. Itu saya cakap benda ni. So Datuk Seri Anwar, saya ingat awak ni macam Datuk Seri ni macam banyak sembang tau, banyak acah-acah tau kan. Banyak acah-acah. Sebab tu dia nak jadi Perdana Menteri ni atau dah jadi Perdana Menteri kena ada keberanian Datuk Seri Anwar. Tak boleh macam ni sembang, nak pecat letak jawatan lepas tu tarik. Tak boleh macam itu, menakut namanya. So tak boleh nak pecat aja. Saya pun dulu saya lawan, saya kena pecat, saya pecat. Orang jemput saya masuk balik, saya tak nak masuk. Apa ada masalah betul lawan. Sekarang ini kan, apa kamu takut dengan Zahid Hamidi? Dia suruh kamu pecat. Dulu dia pecat saya, sekarang kamu pecat lah dia. Aduh, cerita ni mana? Jangan penakut. Aduh, saya rasa cerita dia macam ni. Ini cerita apa yang saya nampak. Sebab saya pun dah biasa dengan dewan-dewan ni mana. Saya rasa apa yang berlaku macam ni. Lepas kekalahan teruk Pakatan Harapan di Johor, kemudian lepas itu ada langkah untuk kerjasama antara PAS dengan UMNO di Negeri Sembilan. Itu yang kita usahakan. Lepas itu Anwar makin marah lah. Dia dah marah di Johor, dia koyak pasal dia pun dah spend banyak, berucap pun bagai nak gila. Lepas itu sampai hantar pula orang-orang berucap macam orang gila juga. Si Sani tu macam orang gila berucap. Kalah sakit perut semua. Sampai dia berdoa dia. Doa semua sakit perut pula. Sampai si Pami basikal ini green wave kan. Hari ni dia cerita pasal Pakatan Harapan tu tak ada Melayu Islam ke? Habis dekat Johor kau juga Pami yang berucap green wave kan, untuk menakut-nakutkan orang. Sekarang kau pula sebut pasal Melayu Islam ke apa benda Pami.
So sekarang ni dia orang dah koyak lepas Johor. Lepas tu dah koyak maksudnya Anwar ni. Daripada yang saya dengar dia ni cepat koyak. Sebab itu kemarin semalam dia minta maaf kepada penjawat awam kan. Dia minta maaf sebab kalau dia berucap dia tu dengan nada kasar ke. Mula-mula ada berita saya tengok ada cakap nada kasar, lepas tu dia adjust balik berita kata nada tegas. Dia bukan nada tegas tu. Kalau nada tegas macam saya ucap tegas, kalau kasar ni lain kan. Kasar ni menjerit-jerit terkoyak apa. Ada setengah ucapan dulu kan saya tegur dah Anwar Ibrahim yang menjerit-jerit terkoyak gabak tu, betul tak Man? Itu tak boleh, itu bukan tegas, itu koyak, itu kasar koyak. Dia minta maaf. So bila dia minta maaf kepada penjawat awam, sebab saya ingat personality atau karakter dia macam tu, nak jadi Perdana Menteri kamu tak boleh macam tu Anwar Ibrahim. So sekarang ni saya boleh bayangkan tu, kalau dalam dengan penjawat awam pun dia koyak gabak Man, kan? Marah-marah, lepas tu kena minta maaf. Awak bayangkan lepas kalah di PRN Johor tu, apa benda dia sembur pada Zahid Hamidi ataupun kepada orang UMNO, dia mesti semburnya. Saya tak tahu apa yang berlaku. Spekulasi saya adalah Anwar dengan geng-geng dia koyak gabak lepas kalah teruk PRN Johor, betul tak And then Zahid pun kena marah, kan? Ini yang saya, sebab politik ni buat manusia. Kerana manusia ni kita boleh tengok karakter dia, kita boleh tahu dah apa dia nak buat. Kita boleh dia panggil man? Bukan predik, dah boleh agak lah so dia marah mungkin Zahid Hamidi pun kena marah. Lepas tu tiba-tiba dia Negeri Sembilan, Tok Mak Hassan dengan Jalal pergi gundik pula dengan PAS. Di Negeri Sembilan ni kerja, ini usaha Tok Mak Hassan dengan Jalal, bukan Zahid. Dia orang cuma bagi pemberitahuan lah kepada Zahid. Datuk Zahid tak boleh buat apa kalau dah Negeri Sembilan, macam saya kata kan, Negeri Sembilan punya decision macam itu. Ini hal negeri. Kalau kalah menang, negeri yang kena tanggung. So Zahid tak boleh override keputusan Negeri Sembilan. So Datuk Mak Hassan, kawan saya dengan Jalal, dia usahakan penyatuan ini dengan PAS. So Zahid tak boleh tolak. So bila Datuk Zahid tak boleh tolak, dia kena marah lagi dengan Anwar. So Anwar koyak kali kedua. So minggu ni Anwar koyak gabak, teruk punya koyak ni. So saya ingat lepas tu Zahid Hamidi pun, Datuk Zahid Hamidi, saya pun tahu karakter perangai dia macam mana. Dia pun dah kena marah banyak kali kan. Dia dengan saya boleh koyak kan. Kalau dengan Ibrahim apakan lagi, betul tak? So saya ingat 2-3 kali dia kena marah dengan Ibrahim kali, dia koyak. Itu yang hari ni dia pun ulang, dia pun buat kenyataan macam serupa yang saya cakap. Saya kata kalau ini tak payah letak jawatan, yang pecat. Dia pun Zahid Hamidi tadi 43 minit lepas kata tak puas hati pecat lah sebiji, macam yang saya cakap. Dia pun dah bengang lah tu, kena marah berapa kali so itulah cerita dia. So Anwar Ibrahim, kamu ada 150 ahli parlimen, kamu tak nak dia orang ni yang berada dalam kabinet, pecat lah. Lepas kalau pecat dia orang ni ada 30, ada lagi 120. Now tadi berita terkini saya dengar adalah ada perjumpaan siapa panggil? Tak tahu, dia orang kumpul. Dia orang kumpul Barisan Nasional dengan GPS JRS Sabah Sarawak untuk inilah. Tapi tak tahu sahih ke tak. Tak tahu sahih ke tidak. Ini belum sahih lah. Ini berita kabar angin lah kita dengar. Ini khabar. Kabar angin. Nanti saya tanya saya punya kawan. Ni saya biasa saya tahu awal sebab kawan-kawan kita ramai. Kawan kita nombor satu dalam politik ramai, lepas tu dalam kajian ramai kan. So kadang dia orang bagi tahu saya, bila dia orang bagi tahu saya dengar, lepas tu saya fikir-fikir. Kita tengoklah, nanti saya ceritalah. So ada kabar angin kata ahli parlimen ni daripada Sabah Sarawak dengan Barisan Nasional jumpa, saya tak tahulah. Mungkin betul, mungkin tidak. Saya tak rasa Datuk Zahid boleh panggil Sabah Sarawak untuk kumpul dan jatuhkan Anwar. Saya tak rasa lah. Itu saya punya pandangan. Kalau saya salah, saya inilah kalau
kalau ikut sekarang, sekiranya macam ikut sekarang punya apa yang saya percaya adalah I don't think Datuk Seri Zahid atau Zahid boleh summon Abang Jo dengan Datuk Ajiji Man, dan bincang untuk sama-sama tarik sokongan daripada Anwar Ibrahim. I don't think so. Tapi I might be wrong, and so kepada Datuk Zahid Presiden surprise me lah kan. Surprise me. Tunjukkan your kekuatan. Sebab kalau Datuk Zahid boleh panggil Abang Jo dengan Najiji kan, lepas itu kumpulkan ahli parlimen Barisan Nasional, dan kemudian bersama-sama dengan ahli parlimen Perikatan Nasional, saya rasa cukup boleh untuk tukar kerajaan. Cuma saya tak galakkan tepuk atap lah. Macam itu tak syok. Sebab dulu sebenarnya masa langkah Sheraton pun advice saya kepada Datuk Seri Najib. Masa tu Datuk Seri Najib, in fact Zahid panggil saya dulu. Saya dah cerita banyak kali kan benda ni. 2-3 minggu sebelum langkah Sheraton, masa tu tak ada orang tahu, Datuk Zahid panggil saya, tanya pendapat saya kata saya tak setuju, saya nak bubar parlimen. Dan lepas itu jumpa Datuk Najib, saya pun cakap saya tak setuju tepuk-tepuk atap ni, saya nak bubar parlimen. So kali ni pun sama. Sekiranya Datuk Zahid boleh panggil GPS, JRS ni semua, berunding dengan Perikatan Nasional. So buat apa nak bagi lama-lama lagi Anwar Ibrahim ni pegang duit kita, betul tak? Dengan DAP ni pegang duit kita, buat apa? So kalau lagi dia ada 2 kali bajet lagi, bulan 10 ni bajet berapa ratus, 400 bilion punya bajet. So lepas tu tahun depan ada 400 lebih bilion lagi bajet. So close to 1 trillion punya bajet. Lagi 2 kali kalau kita berterusan begini, 800-900 bilion punya bajet, dan perbelanjaan projek lebih kurang 60-70 bilion, 2 kali lebih kurang 150 bilion perbelanjaan projek kita bagi dia selagi Anwar Ibrahim berterusan menjadi Menteri Kewangan dan Perdana Menteri 2 kali bajet. So apa kejadahnya kita nak bagi berterusan dia pegang duit kita dan buat keputusan ni, betul tak? So sebab itu saya kata kepada mereka-mereka ni, jangan bagi Anwar di Sabah dah tolak dah Anwar ni kan, masa PRN Sabah dah tolak. Bincang dengan kawan kita di Sarawak, jangan bagi Anwar pegang duit kita lagi 2 tahun dan buat keputusan-keputusan hilang akal. So bincang baik-baik, dan lepas itu kumpul kawan-kawan ramai-ramai. Dan tak payah SD sebenarnya. SD ni tak ada, dia tak tulis pun kena ada SD dan perlembagaan. Kalau ada SD lagi baguslah. Tapi sebenarnya tak payah pergi kumpul ramai-ramai, pergi menghadap Seri Paduka Baginda Tan Agong je. Pergi menghadap. Macam dulu ingat langkah Sheraton kita naik bas kan? Pergi menghadap, mohon kepada Seri Paduka Baginda Tan Agong untuk bubar parlimen. Sebab lagi lama kita tunggu tuan-tuan, lagi teruk keadaan jadi dan lagi tak stabil. Ini dah bergaduh ni, Zahid dengan Anwar bergaduh. Anwar marah dia lah berkali, saya agak. Lepas tu itulah Datuk Zahid buat macam itu kan. Lepas itu kita pergi pilihan raya. Kita pergi pilihan raya, kita pergi Muafakat Nasional dan Penyatuan Ummah kan. Lepas itu kita buat sekali agung dan kita tengok macam mana kita kalahkan PH ni nanti, dan kita tukarlah kerajaan. Itu yang saya nampak, tuan. Setuju tak? Setuju. Hidup MN terbaik. Okey. Lagi bubar betul, saya nak bubar. Anwar gaduh-gaduh ni apa, bubar je lah, pecat dia orang ni semua, bubar terus. Apalah masalah ni. Susah sangat. Mengugut pandai tapi kan, mengugut je pandai. Ugut. Kawan saya cakap, bukan cakap dengar. Okey tak. Kan saya cakap tengok marah pula Jangan jadi macam geng herba tu memang. Jangan jadi macam geng herba kuning tu.
berapa kuning kan. Jangan jadi macam kunyit lah. Suka pecah-pecah. Aduh, lembik apa ni, suka ugut-ugut. Janganlah. Jadilah anak jantan kan. Kepada DAP ni apa semua kan. Ubah je Parlimen. Apa ada masalah kan. Saya daripada dulu sebelum langkah Sheraton saya suruh dulu ubah Parlimen kan tak. Lambat-lambat ubah jadi masalah. Okey, lagi bubur bukan bubur. Bubar. Okey. Lagi apa berita? Okey, lepas tu berita saya dengar ini. Okey, KWAP saya tengah study case tu. KWAP ni. So, berita yang saya dengar daripada DH, dia kata kerajaan kena scam. Okey, saya tak nak cerita lagi pasal benda ni sebab saya masih go through the detail. Saya very detail punya person. Sebelum saya komen, saya nak go through detail. Tapi sepintas lalu dalam kepala saya, apa kejadahnya government kena scam 200 juta. Lepas tu apa benda ni. Lepas tu si budak ni, nak cakap budak pun dia lebih kurang bayar kita kan. Si Zafrul ni kan, Skuad Zafrul, dia pula pergi backup lah. Tengku Zafrul, apa dia cakap, apa ni, Tengku Zafrul defend KWAP Fishery Investment. Tengku Zafrul backup. Okey, ini yang keluar berita. Saya tak baca habis lagi. Nanti saya baca, nanti kan Zafrul dia kata apa ni, tak bankrupt, KWAP tak bankrupt. Habis tu apa yang keluar cerita kena scam ni? Tak apa, nanti kita nanti kita baca secara detail. Lepas tu kita hujahkan. Lepas tu kalau dia buat video-video merepek macam dulu pasal petik nama saya lagi man, aku ajar dia berdebat lagi, confirm dia cabut. Ni penakut. Dia memang macam tu. Dia selalu buat komen, buat video-video pasal saya. Saya jawab balik kan, lepas tu dia koyak, buat video lagi, lepas tu saya ajak berdebat, dia cabut lagi. Okey. Itu satu kuat. Lagi apa isu? Tadi ada satu Anthony Low cakap ni. Okey, saya tengok saya sambil-sambil saya buat podcast sekarang tuan-tuan dengan Gen Z berkenaan isu di Negeri Sembilan. Saya bawa banyak isu adat daripada segi apa ni, sebab pasal isu adat ni, balik PH dia banyak keluarkan podcast kan, banyak keluarkan hujah dia. Lepas itu Anwar Ibrahim lah Anthony Loh kata jangan apa ni, orang lain tak boleh komen. Barisan Nation, tapi dia orang side dia pergi komen, mana boleh macam tu. Lepas tu dia pergi label orang ni pederaka lah, apalah kan. So awak orang side page boleh komen, orang lain awak tak pergi komen, mana boleh macam tu. Berat sebelah. Betul tak? So sebab itu saya bawa isu adat ni untuk seimbangkan lah, so people boleh tahu both side of the story kan. Orang tu side story yang satu lagi yang dibawa oleh PH punya orang ini. Lepas tu side of the story yang daripada adat, orang-orang adat sendiri tau. Dan kita tak sentuh isu 3R, isu raja kita tak sentuh, isu undang isu apa, isu yang tuan kita tak sentuh. Lepas tu ni saya nak sebut kepada pihak polis ke pihak berkuasa, siapa yang cakap tuduh apa ni, siapa-siapa pihak nak menjatuhkan yang Tuan Tunku Mukhris tu pergi tangkap. Tu 3R tu. Tak ada orang yang nak menjatuhkan yang Tuan. Orang bukan nak tukar yang Tuan, orang nak tukar peti besar. So siapa yang buat fitnah kata BN atau PN nak tukar yang Tuan penderaka, itu sebenarnya fitnah. So sepatutnya MCMC ke menteri ke polis ke pergi tangkap orang tu. Perbincangan kita ni adalah perbincangan berkenaan dengan undang istiadat ni, pertelingkahan antara MB dengan undang. So MB dengan undang itu masalahnya. Undang-undang ni ada 4 orang ni kan yang bertelingkar dengan MB, dia tak setuju dengan MB, dia orang tak sentuh pun pasal yang Tuan. Faham tak? So kita nak tukar MB sebab nak selesaikan isu pertelingkahan ini, sebab MB Aminuddin ni tak boleh handle benda lah ni. So sebab itu kita buat balance view lah. So sebelah PH semua ada cerita tentang macam-macam. Saya ingat ada podcast tu seorang tu, saya lupa siapa nama dia. Dia yang cakap dulu, dia kata undang ni pembesar, mana dia belajar undang-undang budak ni saya pun tak tahulah. Benda-benda yang salah ni tahu tak.
Dia main sedap, dia cakap kan undang itu adalah pembesar. Itu salah. Tapi dia pergi buat podcast macam tu. So sebab itu saya buat podcast untuk menerangkan pasal isu adat-adat ni. Dan saya panggil orang-orang adat tu sendiri, orang-orang adat di bawah ni sendiri, datuk-datuk lembaga. Esok dalam podcast saya datuk-datuk lembaga akan datang. Awak tanya sendiri. Dan saya ada orang budak mana tak koyak, dia kata Syam Jalil apa cerita-cerita pasal Negeri Sembilan, awak tak ada kena-kena. Atuk aku orang Negeri Sembilan lah. Dia orang ni pun kadang-kadang main sembur je kan, tanpa ni. Datuk saya orang Negeri Sembilan, orang ada pepatih lelaki kena merantau. Dia merantau pergi Kelantan, mak saya lahir di Kelantan tapi dia orang Minang, orang Cambung. Siapa yang tak tahu. Ada budak ni seorang kan, dia cakap tak payahlah cakap pasal ni Syam Jalil, engkau tu yang tak payah cakap, kau tak tahu suruh periksa. Betul tak? So kita nak balance kan antara pandangan ni supaya untuk mempertahankan adat. Sebab saya tengok kalau cara MB Amin ni kan uruskan krisis adat ni, lagi tak stabil lah isu adat ni. Dan isu adat ni memberi kesan di Negeri Sembilan, dia boleh memberi kesan kepada seluruh institusi gaja-gaja di seluruh Malaysia. Itu yang kita tak nak. So kalau Amin, yang apa yang saya nampak ni, MB Amin, dia lagi dia handle lagi teruk keadaan jadi. Tak boleh, kena tukar dia. So kita nak tukar MB, bukan nak tukar yang tuan. So untuk protect dan pertahankan isu adat, apa tu undang-undang adat di Negeri Sembilan, itu yang kita buat. Dah dia kan SUK keluarkan surat untuk undang kosongkan kediaman lah, kan? Komen pasal isu inilah, membuatkan orang marah. Sebagai MP, kamu patut mendamaikan, Datuk Amin. Ini mengeruhkan lagi keadaan. Ini yang menjadi masalah. Sekejap lagi Anthony ada Anthony cakap apa tadi tu? Dia kata entah semalam dia berucap, dia macam koyak juga ni. Apa dia cakap? I will abide by the AP Congress decision on whether to stay in government, say Lok. Alah, kau pun sembang kari lah Lok. Ni Anthony Lok, kau kata nak abide untuk keluar ataupun stay dalam kerajaan. Ni pun acah-acah aja ni. Saya rasa dia nak buat macam ni. Dia nak keluar, macam kita dah cerita dah tu. Dia keluar daripada kabinet. Dah ujung-ujung ni pun kan, semua nak keluar ujung-ujung ni kan. Dah semua benda dapat kan, ujung-ujung ni nak jadi hero pula dah, nak keluar mungkin kali. So dia nak keluar dari kabinet. Kononnya dia nak disassociate dia dengan kerajaan Anwar lah. Sebab Anwar sekarang tak popular, semua orang balun dia. So DAP nak throw Anwar Ibrahim under the bus. Itu yang saya nampak. Maksud dia nak Lego Anwar ni lah kan. Kalau orang marah Anwar Ibrahim lah kononnya. So DAP dah 2 kali di Sabah dan di Johor tak dapat sokongan. Even penyokong dia sendiri tak keluar mengundi. So itu menjadi masalah. So dia need masa untuk rebuild parti dia. So untuk dia rebuild parti dia, dia kena keluar daripada kabinet dan tarik balik undi dia untuk bersedia dalam ada setahun ni untuk PRU 16. Itu yang dia buat. Walaupun dah 4 tahun 3 tahun lebih dah, dia dah ambil dah semua benda apa yang dia nak, saya ingat so jawatan kabinet dan sebagainya. Tapi ujung-ujung dia keluar. Tapi dia takkan tarik sokongan daripada Anwar. Sebab kalau dia tarik sokongan daripada Anwar, kerajaan jatuh, kita bubar parlimen, buat pilihan raya. So akan disadvantage pada dia. So apa yang dia orang ni punya wayang ni, Anthony Loh punya wayang ni, saya baca macam ni lah. Dia keluar dari kabinet, konon acah-acah hero lah dengan di hadapan penyokong dia. Tetapi masih sebab ayat dia kata keluar kerajaan bukan keluar daripada PH atau tarik sokongan daripada Anwar. So maksud dia letak jawatan kabinet, dia masih sokong Anwar. So dia tak ada dalam kabinet walaupun dia dah kenyang dah, mungkin menggelikan kan. Dah kenyang dah dengan jawatan dulu semua dapat kan. Mungkin lepas tu sekarang ni dah ujung-ujung, dia boleh nak sembang kari dengan penyokong dia untuk bina semula parti dia, mungkin menggeli PRU 16, tidak menarik sokongan daripada Anwar. So itu DAP punya sembang, DAP punya sembang. Anthony Loh ni lah cakap besar dia ni kan. So apa yang kita perlu buat, alang-alang dah semua orang nak tarik keluar dari kerajaan lah, apa benda lah kan. So the kerajaan nampaknya the cabinet breaking up ni kan.
is unraveling dalam bahasa orang putih. So alang-alang itu berlaku. Zahid pun kata, Tok Mak Hassan pun kata, pecat lah. Anthony kata dia nak keluar di kerajaan. UMNO pula kata nak pecat lah. Bayangkan macam mana ketua kerajaan Anwar Ibrahim ni sampai macam ni, tak boleh handle lah. Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, awak dah, you are losing control. Kan? You losing control. Sebagai Perdana Menteri, you're not in control anymore. You can't even control your timbalan yang ada kes mahkamah. Masih ada DNA tu kan. Your timbalan yang ada kes mahkamah pun you cannot even control. Dah tak boleh control. Ini Anthony Loh pun kamu tak boleh control. Dia kata nak tarik diri daripada kabinet. So alang-alang DAP nak tarik diri daripada kabinet. Mak Hassan dengan Mak Hassan dengan Zahid timbalan kamu sendiri kata nak pecat lah. So you lose control. Apa ke benda lagi? Kamu dah tak ada, memang tak ada mandat pun. Takkan nak bagi kamu jadi Perdana Menteri lagi 2 tahun? Tak logik. So Datuk Seri Anwar, the right thing to do is menghadap Seri Paduka Baginda Tan Agong untuk membubarkan Parlimen. Sebab saya rasa hari ini kamu tidak lagi mendapat sokongan majoriti daripada ahli-ahli Parlimen. Itu yang saya nak cakap. Bubar. Okey. Letak jawatan. Betul ke tengah meeting BN, PN, GRS, GPS? Saya tak tahu. I don't know. Kalau itu ada kabar angin lah. Kadang-kadang kabar angin ni disebarkan oleh geng-geng di mana ni. Kan man? Geng Zahid ni kan, tak betul atau tidak, tak tahulah. Dia nak menakutkan mungkin berkali. Tapi kalau betul, maksudnya okey lah, impresif lah kan. Impresif. Zahid boleh panggil GPS dengan GRS. Tapi kalau dia panggil, tengok macam mana. Dan kepada Datuk Seri Haji dan Tan Sri Abang Jo, saya tak kenal sangat Datuk Seri dengan Tan Sri, tapi saya sarankanlah Datuk Seri, kita bubar lah sekali, buat dengan PRN Sarawak sekali kan, Melaka Sarawak, kita bubar teruslah Parlimen. Buat Melaka dengan Sarawak dengan PRU terus. Sebab lama-lama tunggu, kerajaan makin lama tak stabil ni Tan Sri. Kan dengan Datuk Sri tak stabil. Bila tak stabil, Sabah Sarawak pun susah kan. So ini dah bergaduh-gaduh Zahid dengan Anwar. Lepas ni tak tahu, mungkin Anwar marah buka balik kes Zahid ke apa, saya tak tahu kan, mungkin menggali kan. Sebab itu yang bagi NFA itu eksekutif, bukan mahkamah bagi di NAA. NFA dibagi oleh pegawai negara ni di bawah kuasa eksekutif, ketua eksekutif adalah Perdana Menteri. So lepas ni dia marah, mungkin dibuka balik kes itu, tak tahulah saya. Wallahualam. Boleh jadi, betul tak? So bila jadi perang-perang macam ni, when Anwar is losing control, dia tak bagus pada negara kita ni. Pelabur pun tengok ini nak jadi kecoh ni lagi 2 tahun ni, betul tak? Mana pelabur nak masuk? Ekonomi pun teruk. So sebab dia dah nampak, pelabur dah nampak Anwar dah kalah teruk 2 kali di Sabah dan di Johor. Lepas ni saya jangka di Negeri Sembilan pun kalah teruk. Lepas tu di Melaka pun kalah teruk. So bayangkan pelabur asing tengok Perdana Menteri kita apa kejadah ni. Kita tak nak labur. Kalau saya biasa deal dengan investor. Saya pernah kerja dulu dekat sana semua. Saya tahulah dia akan tengok benda-benda macam ni. Kita bila investor daripada luar ni nak datang, dia tengok kerajaan tu stabil ke tidak, Perdana Menteri ni in control ke tidak. Sebab dia masuk, dia kena dapat banyak kelulusan daripada kerajaan, banyak deal dengan Perdana Menteri ni semua. Tapi kalau Perdana Menteri ni kabinet ni tak stabil, asyik kalah, tak ada mandat daripada rakyat, goyang, dia orang pun akan hold duit. Dia tak nak masuk. Lagi masuk kan, nak tukar ni, dia tak stabil, dia tak boleh ni, dia pun dah kalah 4 kali, macam mana? So sebab itu saya nak cakap kepada Abang Jo, Datuk Seri Tan Sri Abang Jo, Datuk Seri Haji Ji dan ahli-ahli Parlimen lain, bincang elok-elok, kita bubar, kita menghadap Seri Paduka Baginda Tan Agong untuk bubar Parlimen. Sebab I don't think kerajaan Anwar ni is a going concern anymore kan. It's not a going concern anymore. So makin lama makin teruk. Dah tak boleh dah ni. Dah tak boleh buat apa dah ni.
So bubarlah seperti cadangan asal saya. Kod Anwar, if you want to do the right thing, awak letak jawatan lah no. Awak suruh-suruh orang letak jawatan. Actually orang yang sepatutnya letak jawatan ialah awak sendiri, Datuk Seri Anwar. Lagi? Okay, PH dah collapse. Okay, betul. Macam dah tak betul dah si Anwar ni. Okay, lagi banyak komen. Penerangan yang sangat bagus, terima kasih banyak. Pengeluaran KWSP, okey nanti saya ulas. Pasal kuap KWSP tu nanti saya ulas dalam ini. Petang ni saya nak cakap pasal politik. Apa lagi, siapa lagi cakap? Ada kenyataan ni, Anwar apologize to civil servant for raising his voice. Tengok, dia tinggi suara ni daripada rakyat post cakap. Dia tinggi suara sampai dia kena minta maaf. Maksud koyak lah tu. Bila dia raise suara ni? Bila dia minta maaf ni? 7 jam lepas berita ni, Prime Minister Sri Anwar Ibrahim admitting the delivery can get a bit too intense sometimes. He's asking for a little grace. Jangan koyak lah. Perdana Menteri dulu tak ada koyak gabak macam ni lah, sampai kena minta maaf. Betul tak? Betul. Lagi okey, lagi apa lagi? Bubar mantap. Okey, lagi soalan tuan-tuan sebelum dah berapa lama dah? 5,000 makin naik nampaknya ni. Bagi saya 1 juta like lah. Bagi saya 1 juta like. Bubar. Kena tukar PM kalau nak pelabur yakin. Sebab kali ni pelabur tengok dia hilang sokongan. Okey, ini apa? Okey, researcher saya ada keluarkan satu lagi. Ini dah lama dah kita tak cerita pasal dia ni ya. Ini satu lagi. Nanti saya akan kaji juga isu ni dan saya akan ulas. Ini Tan Sri Azam Baki. Saya tak tahu menahu kontrak syarikat abang Azam Baki. Abang dia dapat kontrak? Kontrak 170. Okey, jap. Okey, ini laporan Malaysia Kini. Azam Baki menjarakkan dirinya daripada kontrak 178.29 juta yang dianugerahkan kepada syarikat dikaitkan dengan abangnya. Saya tidak tahu apa-apa mengenai perkara itu. Itu urusan dia. Oh my god. So Tan Sri Azam Baki baru retire sebagai Ketua Pusat Jaya SPM. Ini dilantik. Penasihat lembaga kewangan. Dia dilantik dalam kerajaan ada jawatan lembaga apa benda Suruhanjaya ke apa. So tiba-tiba diberitakan Malaysia Kini abang dia berkaitan syarikat berkaitan abang dia dapat projek. Syarikat berkaitan abang dia dapat kontrak kerajaan 178 juta. Okey. Aduh. So dia cakap dia tak tahu menahu. Tapi bila pelabur tengok kan, benda-benda macam ni yang menjadi masalah. Lepas tu Anwar losing control. Anwar kata macam-macam lah tata kelola lah, apa benda lah. Sekali keluar berita-berita macam ni. Lagi? Ada berita lagi? Okey, jap. Saya tengok. Lagi apa lagi yang diceritakan hari ni? Pasal Kuap tu satu, pasal Zahid tadi satu, pasal ini, pasal Azam Baki kan. Pasal bola saya tak nak ulas lah kan. Tapi okey lah. Apa ni? Tim tu menang kan. Aduh. Okey, lagi okey, apa lagi ni? Okey, setakat past view for long term the impact. Yalah. Okey, sekarang ni apa yang kita telah usahakan untuk kerjasama PAS dengan UMNO telah menjadi yang itulah saya dah cakap banyak kali sebab inilah yang saya meliti banyak pasal amdap tu. Sekarang amdap dah apa panas telinga, dia tinggalkan DAP, baguslah kan. Maksudnya kita punya usaha tu menjadilah kan. Kalau saya tak beliti pasal amdap ni, mungkin menggali dia orang sampai sekarang selesa dengan amdap. Tak tinggal dengan amdap, tak jadi penyatuan rumah. So apa yang walaupun yalah saya komen-komen pasal amdap sampai kamu pandang telinga kan. So kadang-kadang nasihat yang baik itu pahit untuk ditelan, tapi itulah yang baik. So sekarang dah jadi. So kita harap jadi di Johor, jadi di Negeri Sembilan, jadi di Melaka dan jadi di seluruh Malaysia insya-Allah. Dan beberapa bulan yang lepas daripada tahun lepas saya dah kata kalau kita bekerjasama di 120 kursi di Semenanjung, kita boleh menang 120 kursi di Semenanjung antara Barisan Nasional dan PAS dan Perikatan Nasional.
Dan bila kita menang 120 kursi, kita dah boleh bentuk kerajaan dah. 2 parti ni je boleh bentuk kerajaan. Dan campur parti-parti lain, kita kuat dan kita stabil. Bentuk kerajaan yang bersih dan stabil. Okey lagi. Apa lagi ni? Kepada AMDAP itu, dia orang masuk gua ke macam mana, Man? Kepala dalam lubang toilet ke apa sekarang ni? Adalah, masih ada AMDAP dekat UMNO tu. Kamu tahu lah siapa kan? Tu yang kata sekarang ni dah tak ada AMDAP. Dia kata Isyam Jalil janganlah sebut pasal AMDAP, nanti pada sing dia kata Zahid seorang je AMDAP. Ini komen daripada netizen itu. Memang ada AMDAP sebab di Persekutuan masih AMDAP. So tapi kalau Zahid tarik diri ni, lepas itu atau Anwar Ibrahim pecat dan UMNO memang betul-betul di pusat pun tak bersama dengan DAP, barulah tak ada AMDAP dan barulah saya tak sebut AMDAP. Maksudnya berjayalah usaha kita selama ini. Tapi sekarang ni belum habis lagi. Kita jangan berhenti tengah jalan. Jangan get complacent. Tak habis lagi kita punya usaha untuk penyatuan rumah ni, sebab di Persekutuan masih ada AMDAP. Okey, lagi DAP Melaka saya dah ulas tadi. Dia acah-acah nak ni pasal dah hujung-hujung ni, semua berani lah nak tarik diri kan. Kali dulu tak berani tarik diri, sekarang pula dah hujung-hujung nak tarik diri. Okey, AMDAP masuk loji kumbahan. Ada komen ni Anwar dan ceramah kata gali gas kat Negeri Sembilan ada. Kita akan mula gali gas Disember 26. Bekalan tenaga untuk anak cucu dia dekat mana? Negeri Sembilan lah. Dia ceramah. Dia cakap apa? Kita akan mula gali gas. Gali gas kat mana tak tahu. Negeri Sembilan ke? Dia tak cakap kat mana dalam ni. Tapi cuba cek. Alamak. Yang saya tahu ada dia kata apa, kalau nak bertanding suruh letak jawatan. Dia kata macam tu kan. Macam mana? Kalau nak campaign tapi on more serious note, I think Datuk Seri Anwar, you have lost the plot lah. You're losing control. In fact, you lost control already. Bila timbalan kamu sendiri cakap nak pecat lah kan, dan Menteri Kabinet, Menteri Luar pun kata aku nak pecat lah, dan DAP pula kata dia nak keluar daripada Kabinet. Maksudnya you've lost control. Perdana Menteri yang lost control, in fact the perception of losing control pun lagi bahaya daripada you actually losing control or lost control. Sebab bila orang nampak petanda-petanda kamu losing control ni, dan di Melaka dengan Negeri Sembilan, di Negeri Sembilan dan di Sabah pun dah nampak, pelapor pun tak nak masuk. Lepas tu dengan bila kamu lost control, itu yang kamu koyak gabak sampai meninggi-ninggi suara dengan pejabat awam tu, itu simptom-simptom dan petanda-petanda dia lah. So Datuk Seri Anwar, do the right thing, letaklah jawatan. Kamu 20 tahun nak jadi Perdana Menteri, 20 tahun Khatib nak jadi PM. Okey lah, Allah SWT bagi dah kamu jadi PM. Dah capai lah cita-cita nak jadi PM tu. Kali ni dah capai cita-cita tu, bagilah pula tugas dan tanggungjawab ni, amanah ni kepada orang yang lebih able, yang lebih baik dan yang boleh menjalankan tugas dengan lebih baik. Kamu dah capai dah kamu punya cita-cita dan matlamat tu. Mana? 20 tahun kamu dah jadi PM. Allah SWT dah bagi dah jadi PM. Sekarang ni kamu tak boleh handle, dah jadi sampai level menyusahkan orang. Betul tak? Bila dah sampai level menyusahkan orang, bagilah. Kalau tidak nanti jadi zalim pula kan. Jadi zalim pula kepada rakyat. So sebab itu saya kata Datuk Seri Anwar letak jawatan, bagi kepada orang lain jadi PM, bagi pada PAS jadi PM. InsyaAllah kalau betul kamu cakap Anwar, Datuk Seri Anwar, kamu tentang rasuah, saya nampak kamu cakap retorik je. Macam mana nak menentang rasuah? Banyak keliling-keliling ada masalah kan? Keliling kamu tu ada masalah. Sampai kamu punya bekas setiausaha politik pun ditahan atas kes rasuah. Itu antara orang paling rapat dengan kamu tu. Macam mana ceritanya? So sebab itu saya kata bagi kepada PAS, sebab PAS adalah parti yang paling bersih sekali daripada rasuah. Dan saya pun akan bantu PAS untuk buat reformasi yang betul. Kalau masih ada
cita-cita dan matlamat untuk bersihkan negara ini dari rasuah, Datuk Seri Anwar, sama ada kamu serahkan jawatan PM tu pada PAS sekarang ataupun kamu bubar parlimen dan kita pergi pilihan raya dan insya-Allah PAS menang dan PAS jadi Perdana Menteri. Itulah cara kita untuk membersihkan negara ini daripada rasuah. Okey man. Okey. Tuan-tuan dah pukul 6. Nanti saya ini lagi. Tak apa, 600,000 like. Okeylah, bagilah sikit saya sampai sejuta lah, sampai sejuta tuan-tuan. Okey, bagi saya like sampai sejuta, betul saya berhentilah. Boleh. Okey, network school nanti saya ulas. Saya pun tengah study lagi kisah tu. Rohingya saya dah ulas. Sinar baru, terima kasih. Betul ke PAS boleh bersihkan dari rasuah? InsyaAllah, sebab kalau nak banding dengan parti-parti lain, PAS lah yang paling mempunyai kebarangkalian yang besar untuk membersihkan negara ini dari rasuah. Betul tak kan? Siapa yang mempersoalkan hakikat itu, cuba bagi tahu saya alternatif parti lain yang boleh, yang lebih bersih daripada PAS ataupun boleh membersihkan rasuah lebih baik daripada PAS. Apa beritahu saya? PKR, Amanah, UMNO, DAP. Kau beritahu saya. Okey, tak ada. Orang kata tak ada. Okey. Lagi terbaik. Alright. PAS tak ada kes mahkamah. Betul. Okey. Kuap. PAS bersih dari rasuah. Betul. Okey. Lagi. Jom 1 million like. Bagi dah dekat 800,000 dah. Bagi saya sikit tuan-tuan. Esok di dalam podcast saya, esok atau lusa, saya akan jemput datuk-datuk lembaga undang. Mereka dah setuju nak datang, datuk lembaga undang dengan orang-orang adat lagi. So kita akan tahu the other side of the story berkenaan dengan krisis adat ni. Sebab satu macam saya cakap tadi, PH dia bagi dia punya side of the story, lepas tu dia panggil orang penderhaka lah, benda kan. Tak boleh macam itu. That tak balance. So kita tak sentuh 3R. Kita tak sentuh yang bertuan. Tidak. Kita nak bincang sebab PRN Negeri Sembilan ni bermula sebab krisis adat. Betul. So kita kena tegangkan pasal krisis adat dan supaya rakyat dapat dua-dua side of the story itu. So daripada segi cerita daripada undang, sebab dia banyak cerita, orang ni cerita macam ni, orang cerita macam tu. Lepas tu daripada media-media utama, mainstream media cuma ceritakan kerajaan sebelah pihak punya story je. Tak boleh macam tu. Lepas tu budak-budak Sabit Rupa dia duk panggil orang pengkhianat. Mana boleh kan? Pada saya, apa yang saya nampak, dia terbalik. Yang orang kata menyebabkan institusi adat di Negeri Sembilan ini goyah dan goyang adalah PH Aminuddin. Itu yang saya nampak. So kalau nak pertahankan adat, apa yang kita perlu buat? So sebab itu saya panggil orang-orang adat itu sendiri, daripada undang itu sendiri, daripada orang di lembaga undang itu sendiri, di luar-luar ini sendiri. So kita dapat tahu. So, saya dah interview 2 orang. Satu orang adat Cik Karil kan. Dia memang pakar adat Negeri Sembilan. Dia bukan profesor separuh masa armchair media ataupun ada pengulas. Ada satu itu bekas hakim entah apa-apa cerita kan, tak tahu pasal adat Negeri Sembilan, dia bercerita macam itu. Itu tak betul tu. Adat ini mungkin dia orang ni dulu dia profesional, lawyer, bekas hakim dan sebagainya, tapi somehow dia dah masuk politik. Dia dah bias. So bila dia bias, dia punya takrifan itu pada persepsi dia pula dan nak impose dia punya belief kan kepada orang lain. Itu jadi tak betul. So kita dengar sendiri cerita daripada luar-luar ni, undang-undang ni kan, daripada orang-orang adat. So tuan-tuan dan puan boleh tengok, mengikuti pasal isu adat ni di saya punya podcast, saya punya channel, dan lepas tu pergi tengoklah podcast PH tu pula kan. Lepas itu buat keputusan sendiri. Sebab PH ni dia memang buat podcast pasal isu adat ni untuk tegangkan daripada persepsi dia. Okay, saya pula saya buat daripada persepsi orang yang tak suka PH ni. Yang dia orang yang PH punya ni, dia tegangkan daripada persepsi menyokong MB. So ada pertelingkahan dekat situ. So saya nak balancekan the narrative itu.
kita buat. So tuan-tuan dan puan-puan pengundi Negeri Sembilan boleh pergi dia dua-dua. So itu. Okey, pukul berapa podcast? Saya biasa saya rekod dalam hari sebelum dalam petang atau malam. Lepas tu pagi keesokan hari tu baru saya ni. Dan berkenaan podcast saya buat recording lah, sebab dia macam ni kadang-kadang yalah, kalau bila saya buat live tu ada gangguan orang kianat lah, jammer dekat inilah, lepas tu kadang suara tak elok lah, dia punya apa ni man, dia punya signal tak bagus lah kan. So sebab tu saya kata okey, kalau podcast kita tak payah buat live lah, kita record dan isu-isu teknikal tu kita selesaikan masa pause. Tapi kalau live macam ada isu-isu tadi, saya buat live tu lah, saya bercakap dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. 1.1 juta like. Tadi dekat 5,000 lebih live view kan. Nanti kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bubar Parlimen.